Aku tengok imam semangat tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Aku ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa ucapan kita pada Hari Raya Aidiladha sama macam Aidilfitri? Sebab pada Hari Raya Aidiladha kita telah berjuang untuk beribadah pada 10 hari Zulhijjah yang Allah cinta. Okey, Allah sangat mencintai 10 hari Zulhijjah. Sebab tu kita berharap Allah menerima amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Okey, pada Hari Raya Aidiladha ni juga kita ada 2 syiar Islam yang kita ingin tegakkan. Apa dia syiar Islam? Adalah benda yang kita nak bagi orang nampak Islam ni macam mana. Yang pertama adalah Hari Raya Aidiladha disebab kita disunatkan untuk apa? Berkorban. Maksudnya menyembelih haiwan, mengeluarkan rezeki di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah bertakbir. Cumanya aku bawa balik masjid tadi. Aku pergi masjid, lepas tu aku tak rasa vibe tu, faham tak? Aku tak rasa lah aku seorang tengok imam semangat tau. Pada aku kalau kita nak bertakbir, biarlah bertakbir tu semangat sikit. Sebab aku tengok imam semangat tau. Datang kita sampai kat kita tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang kita sampai kat kita tiba-tiba Allahu Akbar. Ya Allah, tak ada sebab Pak. Pada aku, come on guys, come on. Korang kena semangat sikit lah. Semangat sikit. Lagi-lagi bila syiar Islam tu semangat sikit bila menyebut syiar Islam. Takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni semangat. Kena Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat sikit. Kita nak menegakkan syiar Islam, nak bagi orang Islam nampak gas. Sebab aku pernah pergi raya tempat lain dan ada juga dengar dia orang bertakbir semangat, bergegar surau tu, masjid tu. Itulah menunjukkan kita bersemangat, okey, pada hari raya ni menegakkan syiar Islam. Jadi aku harap pada tahun-tahun akan datang untuk menegakkan syiar Islam ini kita semangat sikit, okey, insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Taqabbalallahu minna wa minkum.